Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Awak? Idris. Awak? Apa beza awak dengan air ketum? Si beza air sehir dengan air ketum? Awak tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Ketum pening tau. Tapi bila saya dengar awak, oh lagi pening lah. Kenapa Idris? Tak, Aisyah. Macam awak tahu kan baru-baru ni kereta saya kena macam tu kan. Lepas tu saya ingat saya nak kena beli kereta baru tau. Kenapa kereta kau tu apa problem? Itulah. Lepas tu Apa problem kereta kau? aku ingat nak beli kereta baru. Aku nak minta pinjam lah dekat kau. Nak kena down payment 100,000 tu kereta baru. Betul kereta lama kau macam mana? Kereta lama tu aku rasa aku macam kereta tu tak tahu lah sebab benda tu lama lagi tau. So sekarang ni aku emergency lah nak kena beli kereta baru. Aku nak pergi mana-mana kan semua susah tu. Kenapa sampai 100,000 tu? Sebab kau nak beli kereta apa? Kau nak beli kereta kebal ke apa? tak ada tak. Sebab aku ingat nak beli kereta Range Rover. Range Rover Faham. Berapa ribu ke? So dia punya down payment dia kena 100,000 lah awak. Kita kawan-kawan mah 500,000 pun boleh bagi kau. What? Betul-betul lah ni. Betul-betul lah ni. Saya nak punya 100,000. Saya nak beli kereta baru ni. Awak saya nak bagi satu benda. Aisyah kali tak pernah main-main. Kau bagi nombor hidup konten. Walaupun saya sasar, saya lulus semua. Sasar siapa bang? Pengasas bang? Sasar tu sampai pengasas tu. Berasas mana? Pengasas dia. Pengasas dia macam Oi. Tak ada. Kau bagi baik. Oi. Tak Aisyah. Ini untuk konten YouTube je tu. Kau mana? Kau tak tahu yang kau betul. So geng korang tengok tak, Aisyah ni memang kaya lah geng. Ui. Kau nak bagi aku 100,000 macam tu je ke? Kita bukan kaya. Tapi kalau setakat nak tolong kawan-kawan tak ada masalah lah. Aku bayar tolong saja kan. Ya Allah. InsyaAllah lah dia boleh tolong. Tak apalah. Saya takut dia jual rumah, jual baju lah. Bagi awak semua 100,000. Abang ambil. Saya jual ginjal. Bawa cuma ginjal pun tak apa Kau buat konten apa ni? Prank ke? Ini nak buat prank. Itulah Aisyah, aku nak cakap aku sayang kereta tapi aku lebih sayang kau. Amboi.